Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marsha Marisa, wartawan cilik dari studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan program Jom Kembali ke Sekolah slot bersama PDRM. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang video ini berlangsung. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada pelajar yang terlibat dalam buli atau pergaduhan? Okey, berkenaan dengan tindakan undang-undang kes buli boleh disiasat di bawah beberapa seksyen kan kesesaan, iaitu yang pertama seksyen 323 KK mendatangkan kecederaan. Jika pelaku menampar, memukul, menendang atau menggunakan apa-apa kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan. Okey, hukumannya boleh dipenjara sehingga 1 tahun atau denda berjumlah 2,000 atau kedua-duanya. Okey. Yang kedua, seksyen 506 KK. Ugutan jenayah. Okey, jika pelaku mengugut mangsa dengan kata-kata menakutkan, ancaman, pukul atau ancaman berat, beliau boleh dipenjarakan sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Okay, jika ugutan melibatkan ancaman bunuh atau kecederaan berat, hukuman akan lebih tinggilah. Okay. Yang ketiga, seksyen 509 Kanun Kesesaan, menghina kehormatan. Okay. Jika buli melibatkan ejekan, itu yang biasa terjadilah. Ejek-mengejek kan. Gangguan seksual, perkataan kesat. Okay. Apa itu perkataan kesat? Keluar perkataan-perkataan yang tak diinginilah. Okey, hukumannya boleh dipenjara sehingga 5 tahun atau denda. Okey, seterusnya seksyen 427 KK. Khianat, merosakkan harta. Jika pelaku merosakkan beg, buku, telefon atau harta sekolah atau harta mangsa, hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda. Okey, Akta Kanak-kanak 2001. Jika pelaku di bawah 18 tahun, tindakan yang akan diambil berbentuk counselling mandatory, program pemulihan akhlak, perintah hikmat masyarakat, penempatan di sekolah, pemulihan. Okey, untuk tindakan undang-undang kes pergaduhan. Jika pergaduhan berlaku secara berkumpulan, 3 atau lebih. Okey. Hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Okey, berkenaan yang nombor 2, seksyen 148 KK, merusuh dengan senjata. Jika menggunakan objek sebagai senjata, ruler, besi, kayu, mop, pisau atau buku tebal, boleh dipenjara sehingga 3 tahun atau denda. Okay, seksyen 336, 337, 338 KK, perbuatan membahayakan nyawa. Tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan atau risiko maut, hukuman boleh mencecah penjara 2 hingga ke 3 tahun bergantung tahap kesilapan. Kalau itu untuk yang
berkenaan dengan buli dan pergaduhan. Terima kasih Tuan. Baik, sama-sama. Akhir sudah program kita pada hari ini. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye.